Pernah tak anda tengah syok main game, lepas tu lawan dengan satu musuh ni, aduh susahnya buka main. Sampai terfikir, siapalah yang reka makhluk menjengkelkan macam ni kan? Nah, hari ni kita nak bongkar rahsia di sebalik tabir tu. Kita akan bedah siasat macam mana musuh dalam video game direka. Daripada zombie yang paling lembab, sampailah ke naga gergasi yang paling epik. Jadi persoalan utamanya, adakah musuh yang hebat, yang betul-betul kita ingat sampai bila-bila tu wujud secara nasib baik je? Ataupun setiap gerak-geriknya, setiap serangan, malah setiap bunyi yang dia keluarkan, semuanya memang dah dirancang dengan teliti oleh pereka game. Jom kita siasat. Okey, jom kita mulakan dengan benda yang paling asas sekali. Dalam dunia reka bentuk permainan, ada satu peraturan utama yang jadi macam kitab suci untuk cipta setiap musuh. Inilah dia, bentuk mengikut fungsi. Ini adalah mantra suci para pereka game. Maksudnya, sebelum diorang mula lukis rupa musuh tu, diorang kena jawab soalan ni dulu. Apa tujuan musuh ni dalam game? Adakah fungsi dia untuk jadi penghalang jalan? Atau untuk ajar pemain mekanik baru? Ataupun sekadar nak jadi punching bag untuk pemain lepaskan geram? Fungsi inilah yang akan menentukan segala-galanya. Kalau nak guna bahasa teknikal sikit, mereka panggil benda ni elemen antagonistik. Tapi bagi kita, sebagai pemain, ia adalah apa-apa sahajalah dalam game tu yang dikawal oleh komputer dan misinya cuma satu, untuk menjadikan hidup kita lebih susah. Bila fungsi dah jelas, barulah proses membina badan musuh ni bermula. Dan rupa bentuk dia tu, itulah gambaran pertama tentang apa yang dia akan buat pada kita. Lepas tu, mereka akan tetapkan statistik untuk musuh ni. Sebiji macam kita cipta watak dalam game RPG. Setiap nombor ni, saiz, kelajuan, kekuatan, semuanya macam tombol yang boleh dilaraskan. Kalau musuh tu senang sangat nak mati, diorang akan naikkan sikit tahap kesihatan dia. Kalau dia terlalu agresif, diorang kurangkan pula medan penglihatan dia. Proses ni sebenarnya satu seni untuk mengimbangi cabaran. Dan selalunya, ada satu logik yang diorang ikut, perkadaran. Musuh yang kecil biasanya laju tapi lemah, sebab tu diorang serang ramai-ramai. Musuh yang besar pula kuat macam badak, tapi pergerakannya perlahan. Sebab itulah kita rasa macam kena tipu bila lawan dengan musuh saiz sederhana tapi laju dan kuat. Benda tu rasa macam tak adil kan? Sebab ia melanggar peraturan tak bertulis ni. Mereka juga guna jalan pintas visual untuk berkomunikasi dengan kita. Bila kita nampak sesuatu dengan mata merah menyala, ada taring tajam atau duri-duri kat badan dia, otak kita terus faham. Okey, ini bukan kawan. Ia dah macam bahasa universal dalam video game yang beritahu kita siapa yang patut diserang tanpa perlu fikir panjang. Ada satu lagi helah psikologi yang menarik. Perasan tak kenapa musuh selalunya zombie, robot atau askar yang pakai topeng? Ini dipanggil dehumanisasi. Dengan membuang wajah manusia daripada musuh, ia membolehkan kita sebagai pemain untuk kalahkan mereka tanpa rasa serba salah. Ia mengubah pertempuran tu jadi satu cabaran mekanikal, bukannya satu tindakan ganas terhadap manusia lain. Okey, badan dah siap. Sekarang tiba masanya untuk kita masukkan otak atau apa yang kita panggil kecerdasan buatan, AI. Inilah yang buatkan musuh tu rasa macam betul-betul hidup. AI musuh ni selalunya berfungsi dalam beberapa keadaan yang mudah. Cuba bayangkan seorang pengawal yang meronda dalam game. Mula-mula dia dalam keadaan ronda. Jalan ikut laluan yang sama berulang kali. Sebaik saja dia nampak anda, itulah pencetusnya, keadaan dia terus bertukar kepada ikut. Dan kalau anda berjaya menyorok, dia akan masuk ke keadaan cari. Daripada keadaan-keadaan asas tadi, muncullah macam-macam jenis tingkah laku. Ada jenis pengejar yang paksa anda untuk sentiasa bergerak, ada penembak yang uji kebolehan anda cari tempat berlindung, dan sudah tentulah si teleporter yang menjengkelkan tu, yang memang direka khas untuk buat anda pening kepala. Setiap satu ni perlukan strategi yang berbeza untuk ditewaskan. Tapi kan, ada musuh yang hebat saja tak cukup. Cabaran sebenar datang daripada cara pereka game menyusun atur pertemuan antara kita, pemain, dengan musuh-musuh ni. Cuba kita ubah cara kita pandang musuh. Jangan lihat mereka sebagai sasaran untuk ditembak semata-mata, tapi pandang mereka sebagai teka-teki bergerak. Mereka ni umpama kunci kepada pintu yang terkunci. Tugas anda bukan saja untuk musnahkan mereka, tapi untuk fikirkan cara nak lepasi halangan yang mereka wujudkan. Okey, mari kita tengok satu contoh teka-teki tempur. Bayangkan anda masuk ke satu bilik dan tiba-tiba muncul seekor teleporter. Dia muncul di kiri, lepas tu di kanan, tiba-tiba kat belakang pula. Tujuannya bukan semata-mata nak serang, tapi untuk kacau bilaukan fokus anda dan paksa anda untuk sentiasa pusing-pusing.
Dan masa anda tengah sibuk pusing ke sana kemari cari teleporter tadi, tiba-tiba seekor pengejar meluru laju ke arah anda dari arah yang anda tak pandang. Inilah contoh klasik macam mana mereka menggabungkan dua jenis musuh untuk mengeksploitasi kelemahan pemain. Ia satu kombinasi yang sangat mematikan kalau anda tak berhati-hati. Tapi permainan yang bagus mestilah adil. Sebab itulah wujudnya isyarat serangan atau tell. Ia adalah petunjuk yang musuh bagi sebelum dia serang. Mungkin tangan dia bersinar atau dikeluarkan bunyi yang spesifik. Isyarat ni macam satu perjanjian tak rasmi antara mereka dengan pemain. Ia seolah-olah memberitahu, aku nak serang sekarang, kalau kau peka, kau boleh elak. Mereka juga sengaja membina jalan untuk kita menang. Titik lemah bos yang berkelip-kelip tu seolah-olah menjerit, tembak kat sinilah. Kelemahan yang logik macam raksasa ais yang alah pada api bukan saja masuk akal, tapi ia juga buat kita rasa bijak bila kita berjaya jumpa kelemahan tu. Pertarungan ni bukan sekadar tentang kurangkan gar kesihatan sampai kosong. Ia juga tentang emosi. Kadang-kadang, musuh yang paling berkesan adalah musuh yang bermain dengan perasaan kita. Pernah tak anda lawan musuh yang sangat-sangat menjengkelkan, yang selalu lari bila nyawa ditinggal sikit atau yang gelakkan anda setiap kali anda gagal? Itu semua disengajakan. Mereka memang nak anda benci musuh tu. Sebabnya, lagi tinggi kebencian anda, lagi manislah rasa puas bila anda akhirnya berjaya tewaskan dia. Dan jangan lupa, tak semua yang halang kita dalam game akan lawan secara fizikal. Ada gremlin yang kerja dia curi barang kita, paksa kita kejar dia. Ada penyeksa yang cuma muncul dalam babak cerita untuk ejek kita. Mereka ni mencabar kesabaran dan strategi kita, bukannya kemahiran bertempur. Jadi apa kesimpulannya? Daripada gumba yang paling ringkas sampailah ke bos terakhir yang paling kompleks, tak ada satu pun yang wujud secara kebetulan. Setiap musuh adalah satu pakej ujian yang direka dengan teliti, ujian untuk kemahiran anda, kepantasan anda berfikir dan kadang-kadang kesabaran anda. Jadi, lain kali bila anda main video game, cuba perhatikan betul-betul musuh yang anda hadapi itu. Fikirkan tentang musuh yang paling anda ingat. Sekarang, dengan semua pengetahuan baru ni, boleh tak anda nampak blueprint di sebalik rekaan dia? Kenapa dia bergerak macam tu? Kenapa rupa dia macam tu? Anda mungkin akan mula hargai seni di sebalik setiap cabaran yang mereka berikan.